Boleh menangkan Johor? Jawabnya kerja keras. Jawab dengan berhemah. Jawab dengan baik. Bil hasanah. Bil hikmah. Dengan cara baik. Saya tidak mau perlawanan, apalagi kadang-kadang dengan kawan-kawan kita. Yang parti-parti yang dalam kerajaan persekutuan. Pening saya. Saya ni ketua mesyuarat. Anak-anak dah bergaduh. Pening, Pak. Bukan orang Indonesia enggak bilang pening, pusing kepala, Pak. Ya. Dalam mesyuarat, okey. Keluar mesyuarat, gaduh. Tapi, seperti mana disebut tadi, Saudara Luk, Mak Sabu dan Saifuddin sebelumnya, saya ingat Amiruddin sebelumnya. Zaleha tahu dia duduk di sini dalam jemaah menteri. Kita bukan pilih. Saya kata apa? Tunggulah kejap. Bukan lagu P.Ramlee, tunggu sekejap. Wahai kasihku, tunggu sekejap. Mai bulan September nak bergelut di Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Sarawak. Jalanlah. Ini maknanya daripada bulan Jun. Asyik pilihan raya sampai akhir tahun. Macam mana nak tadbir negara? Oh, takut. Bukan soal takut. Takut tak takut, tunggu. InsyaAllah. Pakatan menang di kawasan-kawasan ini. Ya. Menang dengan maksud membela nasib rakyat. Baik. Kita tengok. Pergolakan global sengit. Saya sebut tadi soal Selat Hormuz. Dan kita hubungi semua Pakistan, Arab Saudi, negara-negara Teluk, Turki, Iran. Bagi tahu saudara, berapa negara yang boleh gunding dengan negara Arab dan Iran sekaligus? Tak banyak, tapi kita boleh buat. Tengok Presiden Xi Jinping datang. Dia anggap kita sebagai sahabat. Dia datang, kita raikan. Presiden Donald Trump datang, pun kita raikan. Bezanya, Presiden Donald Trump menari, Xi Jinping tak menari. Yang kena marah saya. Alah, bukanlah menari, 10 minit menari, 2 minit je ini sikit bagi Allah. Anwar, beginilah Perdana Menteri. Bagi tak patut. Patut serius. Apa cara dia? Menari satu dunia tengok. Salah besar. Yang orang curi beli-beliun tak apa. Yang orang rasuah banyak-banyak okey. Ini masalah kita. Orang yang melakukan rompakan dalam negara, kadang-kadang kita sanjung. Yang ini okey, kalau kata salah tak apalah. Hari ini saya tak menari, okey. Baik. Tengok angka kita tahun 2025. Tengok angka kita suku pertama 2026. Semua negara di dunia hadapi masalah. Tetapi di Malaysia, pertumbuhan juga maju di Johor ini 5.4%. Rekod. Alhamdulillah. Daya saing dunia, bursa saham, pengangguran, kita bincang. Tapi, apa masalah kita bangkitkan? Hari itu, di Muar, saya bangkitkan. Pembangunan itu siapa? Kita bangunkan. Sebab itu, saya dalam senarai, saya minta saudara baca fakta. Seperti mana disebut tadi, Saudara Saifuddin, kita nak Johor Bahru maju. Tangkak maju, Muar maju, Mersing maju. Kalau tidak, jurang antara Johor Bahru dengan Mersing itu jauh beza. Yang miskin terus miskin. Jadi itu perbezaan kita. Bukan saya nak katakan semua tak betul. Apa salah pembangunan negeri Johor Bahru? Tak salah. Tapi banding dengan kawasan-kawasan lain. Ini yang saya tekankan. Biar pembangunan itu seimbang. Baru ada al-adl wal ihsan. Baru ada keadilan dan ihsan.
Jadi ini memang ketara. Nanti angka mulai esok kita edarkan angkanya. Berapa pertumbuhan Johor Bahru, berapa di Muar, berapa di Pontian, berapa di Mersing, Keluang. Itu kita senaraikan dan saudara tengok sendiri betapa daerah-daerah itu ketinggalan. Itu peringatan supaya kerajaan yang dipilih nanti betulkan kesenjangan ini. Boleh? Boleh-boleh jangan undi silap. Masa saya tengok itu di Pulau Pinang, tanya Aci tu. Lepas dia tengok Shivaji the Boss, dia kata, Aci, yes. Boleh anda cakap sikit? Okey. Apa? Sudah tengok Shivaji the Boss? Okey. Berapa kali? Una, rendam, una, nala, 5 kali. 5 kali dia tengok filem tu. Kan saya kata, boleh undi Pakatan Harapan? Boleh. Mana? Dia tunjuk simbol lain. Ayo, Karawali. Jadi jangan silap minta tolong. Boleh? Baik. Berapa kutipan hasil? Saya cek sepanjang hari ini the rekod Kementerian Keuangan. Berapa hasil persekutuan dari Johor? Besar. Kita akui pembangunan negeri Johor hebat. Berapa? Dalam tahun 2023 hingga 2025, 14 bilion ringgit. Dari kerajaan Johor, dari negeri Johor semua kepada persekutuan. Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya. Berapa ambil? 14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? 16 bilion untuk negeri Johor. Jadi saya minta ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri guna angka biar betul keseluruhannya. Development. Baik. Ini umpamanya apa lagi yang kita bagi? Kalau dulu kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, berapa satu tahun dia bagi kepada Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus? 6 bilion, maksimal tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? 8.7 bilion ringgit. Penambahan yang tinggi. Belanja pembangunan tahun 2020 sebelumnya lah, maknanya Barisan Nasional Perikatan Nasional, sekitar 2 bilion satu tahun. Berapa? 2 bilion pembangunan. Maksimal berapa? 2.3. On ahli parlimen, tolong cakap dari parlimen ni. On. Ya. Baik. Berapa? 2 bilion purata. Sejak kerajaan Madani ini 2026 dari 2 bilion naik berapa? 4.8 bilion ringgit. Ni Menteri Keuangan cakap. Nak pertikai boleh kita bagi angka. Tapi kita akan edarkan dalam semua website. Supaya kita tak usah gaduh lah. Oh kamu ni tak bagi, kau ni dia bagi. Bagi tengok angka. Jangan gaduh macam jaguh tepi jalan. Kecam tapi tak ada fakta. Baik. Keseluruhan OEDE untuk Johor, saya nak bagi tahu, mana negeri dapat paling besar? Sabah dan Sarawak. Sebab apa? Sabah, Sarawak, sekolah pun belum cukup, jalan pun teruk, klinik kesihatan teruk. Jadi kita kata kerajaan Madani tak boleh biar mereka terabai. Kita bayar. Paling tinggi Sabah dan Sarawak. Nombor 1 Sabah, nombor 2 Sarawak.
peruntukan ketiga terbesar negeri mana? Johor. Tak, terima kasih. Jadi Esko ini dia kecam pula. STR dan SARA. Saudara terima atau tidak? Terima tak STR? Terima atau SARA? Okey, yang tak terima bagi senarai kat Sabudin. Baik. Kemudian, saudara, ini bukan kerana Johor minta. Ini kerana perlu. Dan Johor sekarang menjadi negeri yang penting. Pemangkin pertumbuhan ekonomi. Siapa yang cadangkan Johor Singapore Special Economic Zone? Kita. Siapa yang gunding? Kita gunding dengan kerajaan Singapura. Untuk mana? Untuk Johor. Johor Singapore Special Economic Zone. Kita bincang. Apa insentif kita bagi? Kerajaan Persekutuan. Apa prasarana kerajaan Persekutuan? Untuk siapa? Untuk negeri Johor. Sebab negeri Johor itu sebahagian daripada Malaysia. Rakyat Johor itu seperti rakyat kami. Saya asal anak Pulau Pinang, tapi kasih saya pada Johor sama seperti yang rakyat biasa. Sudah tahu Forest City. Masa mantan Perdana Menteri, dia nak ganapkan Forest City. Saya tak faham kenapa. Dah ada pelaburan, dah ada prasarana. Sebab apa nak dianak tirikan? Jadi Forest City, bila saya dengan rakan-rakan ambil alih kerajaan, saya datang, dapat taklimat. Saya kata cari jalan, angkat semula kedudukan kejayaan Forest City supaya jadi pemangkin pertumbuhan ekonomi Johor. Siapa? Kerajaan Madani. Siapa yang rosakkan? Kerajaan dulu. Siapa yang bangunkan? Kerajaan Madani. Pakatan. Kemudian baru ini Maharani Gateway. Berapa lama dicadangkan? Kerana itu deep sea port, kita bantu